Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Zubair bin Abdul Rashid, umur 67 tahun. Masa serangan komunis, serangan komunis di Baling lah kan, khasnya di Baling. Saya dengar cerita lah daripada ayah saya, daripada datuk saya yang mereka ni terpaksa kadang-kadang terpaksa bermalam di kawasan yang tersembunyi lah, nak mengelakkan daripada serangan komunis. Dan masa tu komunis mencari Tuan Guru Haji Yahya, Tuan Haji Ahmad JP, dan juga datuk saya sendiri pun terpaksa bermalam di celah pokok buluh lah, apa semua, malam sajalah, untuk nak mengelakkan daripada komunis. Lepas tu masa peristiwa Ulu Legong pada tahun 82 kalau 81, masa tu saya dah besar, dah umur 10 tahun lebih. Jadi saya dengar berita tu daripada surat khabar dari radio serangan komunis tu, dan ada tentera kita yang mati apa semua tengah hendak komunis di Ulu Legong lah, di kawasan Wing apa semua tu kan. Itu yang saya tahu komunis, yang serangan komunis. Dan saya dengar juga daripada kawan-kawan saya yang bagi tahu yang komunis di Kalah Hulu, di Kelian Intan apa semua tu terpaksa tutup lampu lah malam apa semua kan, untuk nak komunis membekalkan makanan kepada pasukan dia lah. Jadi setiap malam Jumaat ada tutup lampu beberapa jam sehingga sampai ni. Dan komunis pun ada komunis yang duduk di Bali, yang duduk di Kupang pun ada, yang inilah kan, yang menghantar bekalan makanan kepada komunis tu. Ya, di Kelian Intan dan juga di Kalah Hulu lah, kawasan laluan komunis sejarah lama tu. Jadi orang Kelian Intan dengan Kalah Hulu dia kena tutup lampu setiap malam Jumaat selama beberapa jam lah, bagi peluang kepada komunis ni yang dalam bandar ni untuk nak supply makanan kepada komunis yang ada dalam hutan tu. Mereka ada selalunya Cina yang akan bawa bekalan makanan komunis tu ke Kelian Intan dan Kalah Hulu tu. Dia pun nak sembunyi, nak elakkan daripada orang nampak lah. Dia ada komunis yang ni kawan saya cerita lah, yang kerja di Kelian Intan. Dia kata komunis ni dia punya istilah dia satu saja: ada mata tengok, ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut tutup. Itu yang istilah yang komunis selalu guna untuk penduduk di Kelian Intan. Artinya tengok saja, dengar saja, tapi tak boleh beritahu kepada sekolah. Itu saja yang saya dengar. Kita kena jagalah negara kita kan daripada saki-baki komunis yang ada dalam bandar lah ni, yang cuba berjuang melalui ni saluran undang-undang, tapi sebenarnya mereka ni komunis dan juga keturunan daripada komunis je lah.